Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhaidah Jafaria. Hari ini kita akan masuk pada tajuk pengenalan kepada perisian pejabat. Okey, apa dia perisian pejabat? Okey, dia adalah satu perisian yang memudahkan kerja berkaitan untuk menghasilkan dokumen dan maklumat. Dia terbahagi kepada beberapa bahagian mengikut penghasilan dan maklumat yang dikehendaki. Okey, ini adalah contoh perisian pejabat yang ada di pasaran. Kita boleh dapatkan secara offline ataupun online. Okey, kita boleh download daripada internet ataupun kita boleh beli di kedai. Okey, contoh yang kita ada ni adalah Microsoft Office 2019. Okey, yang terbaru kita ada G Suite, kita ada WPS Office, kita ada Open Office, kita ada Word Perfect Office dan kita ada LibreOffice. Tapi banyak lagi lah perisian pejabat yang ada di pasaran sekarang ni. Kita boleh pilih mengikut kesesuaian kita dan apa yang kita nak lah. Okay. Biasanya perisian pejabat ni dijual dalam bentuk package. Okay. Ada banyak perisian dalam package tu. So kita boleh gunakan apa yang ada. Setiap perisian dalam package dalam perisian pejabat tu ada fungsi masing-masing. Okay. Antara 4 yang paling utama dalam perisian pejabat ni adalah pemprosesan perkataan, hamparan elektronik, pengkalan data, sembahan elektronik. Okey. Apa dia pemprosesan perkataan? Dia adalah satu perisian yang digunakan untuk membina, mengolah, menyusun, membentuk teks, menyimpan dan mencetak dokumen. Okey, so kalau kita tengok, ni adalah antara muka pemprosesan perkataan. Okey, ini adalah contoh Microsoft Word. Okay, kita ada tools yang kita boleh gunakan untuk mengedit dokumen kita. Kita boleh sunting, kita boleh tambah. Okay, kita boleh buat, kita boleh macam-macam lah untuk kita punya dokumen lebih cantik. Okay, biasanya pemprosesan perkataan ni kita gunakan untuk membuat surat, kertas kerja, buku program, buletin, buat borang, buat sijil. Okay, dan apa sahaja dokumen yang kita rasakan sesuai untuk digunakan dalam perisian pemprosesan perkataan. Okay. Yang keduanya kita ada perisian hamparan elektronik. Okay, perisian ini merupakan perisian komputer yang meniru helaian kertas kerja. Ia memanfaatkan banyak sel yang bersama membentuk grid yang terdiri daripada baris dan jalur. So baris yang menegak itulah. Okey, dia ada dia ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Okey, dan jalur dia ada A, B, C, D, E, F dan seterusnya lah. Okey, step-step mengandungi sama ada teks, angka, abjad ataupun nombor. Okey, ini adalah contoh antara muka hamparan elektronik. Contoh ni adalah contoh daripada Microsoft Excel. So kita boleh buat jadual, kita boleh sort, kita boleh kira, kita boleh tambah sheet, kita boleh buat macam-macam dalam Microsoft Excel. Okey, ini yang biasa kita nampak lah. Okey. Penggunaan hamparan elektronik ni biasanya dia terdiri pada data keuangan, perakaunan, pekerja, pelajar, event, urusan jual beli, data kajian dan statistik sebab dia boleh buat jadual, boleh buat senarai, dia boleh buat kira-kira, dia boleh buat graf dan dia boleh buat pengiraan lah. Okey. Dia ada fungsi pengiraan dan statistik. Dia boleh sum, average, max, mean, count, PDF dan banyak lagi. Dan dia juga ada fungsi perbandingan logik. Ada if, string, value, find, mean, left, right, replace dan concatenate. Okey, fungsi-fungsi ni boleh kita gunakan dalam hamparan elektronik. So, banyak fungsinya kita boleh guna. Okay, yang ketiga kita ada perisian pengkalan data. Dia merupakan satu sistem simpanan data yang tersusun, biasanya dalam bentuk elektronik lah. Okay, semua data simpan dalam tu. Okay, pengkalan data adalah satu kumpulan data atau maklumat mengenai satu topik atau tujuan tertentu yang mempunyai hubungan logikal di antara satu sama lain. Sebagai contoh, kita Giat Mara. Okay, Giat Mara kita ada PHQ dan kita ada satu Malaysia, kita ada pusat Giat Mara. Perak, Selangor, kita ada Sabah dan Sarawak. So kita satu pengkalan data yang menyimpan maklumat tentang setiap pusat yang ada dalam Giat Mara dan disimpan dan semua orang boleh capai. Itu namanya pengkalan data. Okay, ini adalah contoh antara muka pengkalan data. Okay. Ini daripada LibreOffice, kita ada in memory. Jadi dua contoh kita bagi Microsoft Office. Ini untuk lain punya pengeluar.
Okay. Kita ada LibreOffice. Sama juga penggunaan dia. Okay, kita boleh simpan data kita, maklumat-maklumat yang kita ada untuk dicapai oleh orang yang tertentu. So kita boleh simpan lah. Semua orang boleh capai. Dengan syarat ada akses. Okay. Macam mana, penggunaan perisian pengadatan ni adalah untuk mendapatkan maklumat dengan pantas, cepat dan tepat. So, bila simpan tempat, semua orang boleh capai dengan pantas. Okay. Kita boleh tambah, ubah suai atau madam satu rekod. So, kita boleh tambah sama ada punya terbit amarah ni tadi lah. Kita ada pelatih, okay. Pelatih sesi Januari, sesi Julai, okay. Kita boleh tambah baru. Kita boleh ubah suai dia. Dan kita boleh padam kalau kita tak nak. Okay. Dan kita boleh selenggara data dan rekod yang ada tu pada ikut masa lah. Okay. Kemudian kita ada perisian persembahan elektronik. Jadi ada satu aplikasi komputer yang digunakan untuk menyampaikan satu maklumat dalam bentuk persembahan yang ringkas dan padat. Contoh macam yang saya tengah buat sekarang lah. So saya gunakan slide yang semua orang boleh nampak tapi ringkas. Okay. Ini adalah contoh antara muka persembahan elektronik. Ini adalah Microsoft PowerPoint. So macam masuk gambar, kita boleh buat slide kita lebih cantik, kita boleh menarik perhatian penonton yang tengok. So semua ni kita boleh buat dalam persembahan elektronik. Okey. Sebab apa perisian persembahan elektronik ni ada fungsi. Yang terdapat dalam perisian ni banyak. Dia ada macam contoh kita ada corak teks, kita ada grafik, kita ada animasi, audio dan video. Kita boleh integrasikan, kita boleh satukan. Okay, dalam buat slide persembahan yang mampu menarik minat penonton yang bakal kita tawan. Okay. So kita ada banyak perisian tadi. Macam mana nak pilih? Okay. Pemilihan perisian pejabat ni penting jugalah. Sebab apa? Kita yang nak pakai. Okay, yang pertama kita pilih sebab antara muka pengguna. Dia mestilah mesra pengguna. Okay. Dia punya tools, dia punya ribbon, dia punya button, semuanya mesti sesuai. Okay. Kalau kita rasa pening-pening buat, penat jugalah. So, bila mesra pengguna, maknanya tak payah pening. Kita tekan button, jumpa. Kita cari, jumpa. Okay. Tak payah pening-pening pada. Itu sangat penting. Dan yang keduanya, keserasian dokumen. Okay, contohnya kita ada banyak perisian pejabat tadi. Contoh daripada LibreOffice dengan Microsoft Office. Okey, contoh saya install LibreOffice pada PC saya. Okey, kemudian awak install Microsoft Office pada PC awak. Dan saya edit dokumen saya di LibreOffice. Dan saya kongsikan pada awak melalui email. Dan awak buka dokumen saya tadi dalam Microsoft Office. Dan tiada masalah. Itu dinamakan keserasian dokumen. Saya boleh buka, awak boleh buka. So, kita boleh kongsi dokumen yang sama. Walaupun perisian yang berbeza. Okey. Kemudian kita ada harga lah. Ini sangat penting. Kalau tengok contoh ni adalah harga daripada Microsoft Office. Okey, ini Office Microsoft 365 Family. Harga dia RM359 setahun. Okey, so setiap tahun kita kena belilah yang baru. Dia punya lesen. Okay, kemudian kita ada Microsoft Office 365 Personal. RM269. Okay, kemudian kita ada Home Office atau Student RM529. Okay, kalau kita tengok aplikasi yang ada, kalau untuk Home Office dia ada 3 je, Word, Excel, PowerPoint. Kalau yang Personal dengan Family dia ada banyak. So kita boleh pilih lah berdasarkan kepada dia punya harga. Tapi ada juga yang dapat secara percuma. So kita yang tentukan yang mana yang kita nak. Okay. Yang keempat, pilihan awal. So daripada banyak-banyak pilihan perisian pejabat itu, orang suka yang mana? Kebanyakan sekarang di Malaysia kita pakai Microsoft Office. Office agak mahal. Ni kalau kita tengok Open Office, LibreOffice dengan Google Sheet, secara percuma kita boleh dapat. Tapi tak ramai orang pakai. Tapi kita bergantunglah pada kita, yang mana yang kita nak pakai. Tapi kalau ikutkan, kalau daripada kesesuaian dokumen tadi, kita dah boleh pakai semua perisian pejabat. So tak ada masalah dengan pilihan awam. Tapi kalau kita nak seorang-seorang gunakan perisian tu, kita kena bersama-sama lah. So kalau satu orang pakai Microsoft Office, semua orang pakai Microsoft Office. Pulang.
pada pilihan masing-masing. Okey. So, saya rasa itu sajalah perbincangan hari ini. Saya harap anda semua faham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.